Jom semua tengok Upin Ipin bersama. Bersama-sama. Pada pagi hari raya Aidilfitri yang indah, Upin dan Ipin bangun awal dengan penuh semangat. Mereka memakai baju Melayu baru berwarna sedondon sambil membantu Opa menyediakan juadah seperti ketupat, rendang dan kuih raya. Opa, Upin dan Ipin pergi bersama ke masjid untuk menunaikan solat hari raya. Selepas solat hari raya, mereka bermaafan dan mendapat duit raya dari keluarga dan jiran. Pada malam harinya, Upin Ipin dan rakan bermain bunga api bersama. Mereka begitu gembira pada malam itu. Lucu Upin dan Ipin apabila Upin dan Ipin membuat kekecohan di halaman rumah. Mereka bermula dengan mengejar ayam di belakang rumah, tetapi keadaan menjadi huru-hara apabila mereka tercabut beberapa bulu ayam secara tidak sengaja. Ayam pun berlari keliling dengan riuh dan lucu.